Hati-hati Kak Lima, hati-hati. Ini bilik cabin container yang kita check in. Macam ni suasana bilik ni. Actually bilik ni boleh muat hingga 6 orang. Itu ada satu double decker, ada 2 queen bed. So ada TV. Okay, ni toilet, dan yang best dia view dia OOTD, okay? OOTD view Villa Chi. You boleh tengok sarjana mata memandang luas dengan view sawah padi. Tapi sekarang tengah sawah. Tapi sekarang sawah tengah belum menghijau. Belum menguning lagi, okay? Tapi syok lah dekat sini. Right. So, syok. Best. Okay, ini cabin container dia. Agak luas jugalah. So, bilik ni bolehlah masuk untuk 2 orang. Dia ada queen bed, ada TV, okay, ada juga provide kat sini toilet. Nice. Okay. TV ada sejadah. Ada juga aircon kat sini. Okay. Sejuk Sejuk. So, dekat luar ni ada balcony. Korang boleh enjoy view sawah padi. Okay. Ini satu lagi cabin container dia. Okay, untuk bilik ni boleh muat sehingga 4 orang. Okay, dia ada bagi single bed, ada 4 unit. Okay, ada juga toilet dia provide dekat sini. Toilet pun cantik. Ada TV, ada aircon. Dan yang bestnya bilik ni, kalau you all ambil, depan ni view swimming pool. Wah, okay. Okey, cabin container ni pun sama juga, boleh muat hingga 4 orang, ada 4 katil dekat sini. So ada TV, ada toilet, dan best dia level 1 dan dia view OOTD. Okey, cantik je view, tengok pada sini. Okey, ini satu lagi cabin container dia. Okey, saiz kat sini lebih besar. Okey, sesuai untuk you all yang datang ramai-ramai, boleh muat sehingga 6 orang tau. Tadi saya tunjuk tadi queen bed, ini ada single bed, ada 4 unit lagi. So memang selesa lah, ada toilet. Bilik air ada 2. Bilik air ada 2 ke? Ya. You all tengok ni, ada TV. Wah, tile lagi kat sini. Memang selesa lah. Suka? Suka. Ni satu lagi toilet dia. Okey. Dek, happy? Happy. Okey. Dan dekat sini kalau you all nak dekat dengan swimming pool, belakang ni ada swimming pool. Okey, so sesuai lah kalau you all nak ambil room yang ini. Okey, ini premium family suite pula kita nak tengok. Okey, so you all tengok ni adalah dia punya hall. Luas juga lah hall dia dengan lampu chandelier, dengan TV, ada karaoke set, speaker JBL lagi tau. Wah, okey. So bilik ni boleh muat untuk sehingga 15 orang. So dia ada 3 bilik. Kita pergi bilik pertama. Okey, ini ada queen bed, ada toilet dekat sini. Bilik yang kedua. Okey, ada juga queen bed dekat sini. Ada juga toilet. Dan bilik yang ketiga ni luas lagi, boleh muat sehingga 8 orang. You all masuk je, ada double decker single bed ni. Okey. Yang kat sini lagi ada 6 lagi.